Kami baru sahaja mendarat di salah satu pulau tidak berpenghuni yang paling indah dan untuk 3 hari akan datang, kami akan bertahan hanya dengan apa yang kami boleh tangkap. Jika kami tidak dapat menangkap makanan, kami akan kelaparan. Matlamat kami adalah untuk sampai ke Kepulauan Virgin, pulau-pulau paling terpencil dan murni yang masih wujud di bumi, di mana hanya raksasa sebenar boleh ditemui. Kami berada di sini berkemah di rangkaian pulau selama 3 hari akan datang dan kami ada 3 matlamat. Pertama, untuk menangkap cukup makanan supaya kami boleh terus hidup. Kedua, kami perlu bertahan dengan apa sahaja cabaran alam yang datang kepada kami. Dan ketiga, sampai ke Kepulauan Virgin. Keutamaan pertama saya di pulau ini, kawan-kawan, adalah untuk mencari sebarang jenis makanan. Dan kami ada pasukan yang cukup mantap. Tapi nasib baik, ahli pasukan itu memang sangat arif tentang perairan di sini. Mereka adalah orang tempatan dan sudah meneroka seluruh rangkaian pulau ini sejak kecil lagi. Biar saya perkenalkan anda semua kepada Papua One Hunters. Kami ada Andre, kawan saya, Marco, dan kami ada Andre. Kamu semua, kamu kena tolong saya dalam beberapa hari akan datang ya. Harap-harap kita boleh cari makanan, boleh? Ya. Jenis ikan apa yang kita akan dapat di sini? Jenis ikan apa yang kita boleh jangka? Ikan tenggiri, Ikan tenggiri? tuna. Tuna. Apa-apa sajalah kawan-kawan. Kita perlu tangkap makanan. Kalau tidak, kita akan kelaparan di sini. Faham? Jadi, pastikan kamu cari makanan yang baik untuk kita. Faham? Baik. Budak-budak ni, mereka sebenarnya akan jadi pemandu saya, kawan-kawan, ke pulau-pulau yang paling gila. Dan harapnya, kita boleh tangkap ikan yang hebat. Rancangannya adalah untuk sampai ke Kepulauan Virgin yang paling jauh sekali. Pastikan anda terus bersama kami sebab budak-budak tempatan ni tahu teknik-teknik yang luar biasa. Dah tiba masanya untuk terus masuk ke dalam hutan untuk kumpul makanan yang berharga sebab budak-budak tempatan ni ada hidangan tradisional yang gila untuk saya nanti. Ya Allah, kawan-kawan. Tengok ni. Memang betul-betul ada ikan buaya dan ada anak ikan dalam mulut dia. Tengok ni. Lontong kat sini. Nampak tak? Ada seekor lagi ikan dalam mulut dia. Itu dia. Baru lepaskan. Tengok tu. Itu ikan. Gila betul. Jom tengok kalau kita boleh tangkap dia. Hey. Oh, itu mesti petanda baik. Harap-harap kita boleh keluar ke perairan ni dan cari makanan untuk diri kita. Baiklah, jom. Jadi, tinggalkan mereka di belakang pulau dan periksa air tu. Ia betul-betul macam biru Gatorade. Wow. Memang antara keadaan paling jernih pernah saya lihat. Ia betul-betul nampak macam sesuatu dari Tarzan, kawan-kawan. Memang gila. Kita sedang mencari struktur besar di sini, kawan-kawan, dan disitulah ikan-ikan akan berkumpul. Apa yang mereka buat ialah mereka bergerak dari satu struktur ke struktur yang lain. Dan harapnya kita boleh memintas mereka dan itulah akan jadi makanan kita. Sebenarnya, kita akan memburu ikan karang, pelagik. Tapi pada akhir cabaran ini, percayalah cakap saya, kita akan dapat seekor raksasa. Itulah rancangan kita. Tapi di sini, memang susah untuk tidak tersenyum dan menikmati semuanya. Ini memang luar biasa, bro. Macam mana agaknya rupa di penghujung video ini bila kita sampai ke gugusan pulau paling hujung yang tiada siapa pernah jejak. Inilah kawasan yang kita cari-cari, kawan-kawan. Adakah ini tempat kita, abang? Ya, inilah tempatnya. Air nampak jernih sangat. Jom kita masuk air, Jom.
Lembing tu memang baru saja keluar. Tengok tu. Ia tembus paruh jalan. Ya Allah, kita memang bertuah dapat tangkap tu. Woohoo! Kita baru saja nampak ikan tenggiri yang cantik ni. Tengok warna dia. Dan tu nanti memang chewy gila. Kita dah berjaya sayang. Kita akan naik bot balik ke pulau yang betul-betul di belakang saya. Oh. Malam ni kita makan sedap. Jom. Kita dapat ikan yang best kawan-kawan. Kita ada ikan job kecil kat sini. Ikan kod kecil ni dan juga ikan makarel kecil kat sini. Dan ini akan jadi makanan untuk saya dan budak-budak kat pulau ni. Sebenarnya, saya nak belajar macam mana budak-budak ni buat. Diorang dah nyalakan api kat atas tu. Jadi, jom kita naik. Budak-budak pun berjaya dapat beberapa ekor ikan sendiri. Itu ikan kau ke? Tengok ni bro. Budak ni pun dapat ikan job yang padu juga. Budak-budak kat pulau ni memang ada taktik survival yang hebat guys. Dan diorang tahu macam mana nak guna alam semula jadi dan semua benda sekeliling untuk buat makanan diorang jadi sedap. Diorang ni memang duduk kat sini berminggu-minggu. Diorang kutip kelapa sendiri, tangkap ikan dan sebagainya. Inilah kehidupan yang simple. Pulau, suasana santai. Aku memang lapar gila sekarang ni. Apa saja pun aku boleh makan. Jadi, kita akan terus bersihkan ni dengan budak-budak tempatan. Dan nanti sekejap lagi, kita kena pastikan kita pasang kemah dan bersedia. Sebab, korang, ini baru hari pertama. Percayalah, lepas ni akan jadi lagi gila. Semua ikan dah tersusun kat belakang kita. Budak-budak akan terus bersihkan semuanya. Kita kena tengok dulu. Budak-budak dah cepat je siapkan kerja ni. Diorang dah potong semua sirip, bersihkan, belah dua. Kita akan terus bakar atas api bro. Sambil kami habiskan bersihkan ikan tu, budak-budak tempatan ambil buluh, tebang dan cuci kat laut. Apa yang diorang akan buat ialah isi buluh tu dengan beras dan letak air dalamnya. Diorang akan letak atas api dan sebenarnya ia akan hasilkan nasi kukus yang cantik. Aku tak pernah tengok benda ni sebelum ni. Tapi memang padu bro. Dia tengah gulung daun-daun ni kat sini. Dia akan sumbat terus kat atas tu dan benda tu akan dikukus terus kat dalam. Kami dah susun dengan rak ni. Harapnya ini akan mengekalkan semua haba dan wap kat dalam. Korang boleh nampak apa yang dia dah buat. Dia cuma guna semua kayu ni
Dia susun jadi rak yang elok. Ya, geng. Kita ada geng Papua. Diorang yang bawa kita jumpa ikan hari ni. Abang, kau buat kerja bagus. Kau bawa kita cari ikan kan? Apa nama ikan tenggiri dalam bahasa korang? Inggiri? Inggris. Inggris. Di Papua, Inggris. Inggris. Kegemaran saya. Kegemaran awak. Ya. Mari abang. Jadi hari ini saya dapatkan ikan kegemaran awak. Ya, saya dapatkan ikan kegemaran awak abang. Jom, ikan kita dah masak selama lebih kurang 15 minit di sebelah ini. Kita akan balikkan dia dengan cepat dan tengok. Wow bro. Nampak hebat betul kawan-kawan. Pergi letak sekarang, ramai tengah komen. Aku betul-betul sayang korang. Aku nak cepat-cepat bawa korang ke camp dan tunjukkan tempat kita tidur kat pulau-pulau ni. Kita ada kemah-kemah kat tengah-tengah pulau ni. Dan tengok, dia memang ringkas je. Hanya kemah biasa. Keluar dari sini kawan. Dan kita ada tilam angin untuk diri sendiri. Aduh, tilam tu memang tak bersih. Siapa tahu apa benda yang dah jadi atas tilam tu? Aku pun tak nak tahu sekarang. Ini pulau pertama yang kita duduk. Tapi esok, kita ada perjalanan besar. Kita kena pergi lebih jauh lagi ke pulau yang lebih gila dan lepas tu dari sana. Itu akan bagi kita peluang yang baik untuk harapnya sampai ke destinasi terakhir kita dan di situlah raksasa-raksasa besar akan berkumpul. Kita dah lalui salah satu hari paling epik dengan budak-budak tempatan kat sini dan diorang dah tunjukkan tempat ikan pada kita. Terima kasih korang. Memang patut pun korang yang bawa aku jumpa ikan. Kita makan sama-sama. Budak-budak baru je belah. Dan itu memang nasi yang dimasak sempurna. Kita ambil sikit nasi kat sini dan kita ambil sikit ikan. Jom makan, ambil nasi, ambil ikan dan kita makan sama-sama. Kita sepatutnya makan ni. Relax. Inilah yang paling penting. Aku dan semua kawan-kawan makan besar kat pulau ni. Korang, ini memang terbaik. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kau terlalu lapar. Terlalu lapar, bro. Esok, kita akan pergi ke satu lagi gugusan pulau yang baru. Dari situ, kita akan ada peluang untuk memburu di lubuk dara, iaitu pada hari ketiga. Dan itulah matlamat utama kerana di sana ada ikan besar, terumbu karang yang masih asli dan beberapa kawasan pantai yang paling indah yang pernah kau lihat dalam hidup kau. Baiklah semua, nampaknya pulau ini dah makin sunyi. Inilah tempat kita untuk malam ini. Kita akan tidur dalam kemah-kemah ini. Kalau ada apa-apa yang pelik berlaku sepanjang malam, aku akan beritahu korang. Kalau tak ada apa-apa, jumpa korang esok pagi untuk hari kedua. Aku teruja bro. Dan kita ada cabaran besar esok. Jumpa korang nanti. Aduh, ini tak bagus. Hujan dah mula turun guys. Kena aku habis dalam kemah. Aduh, aku memang akan basah kuyup malam ni. Tak, 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 tak. Selamat pagi kepada korang semua. Aku cuma nak cakap, belakang aku rasa macam terlipat-lipat sekarang ni. Dia dah habis. Tapi berita baiknya, bot tu masih ada. Dan itu perkara pertama yang kau nak tengok bila kau berkemah atas bot kat pulau-pulau macam ni. Kalau bot tu hilang, kita memang habis. Boleh kata, aku pernah tidur lebih lena dalam hidup aku. Tapi mari kita tengok macam mana budak-budak tempatan buat. Kau tidur lena tak malam tadi? Jangan tipu aku. Kau tidur lena ke? Kami kena hentaman besar dan nampaknya keadaan berubah malam tadi. Harap-harap kami tak hadapi ribut besar hari ini. Kemas kemah. Sekarang dia nampak agak kosong. Sudah tiba masanya untuk kami naik ke bot. Hari ini hari yang panjang untuk perjalanan kami. Kami juga perlu cari kalau boleh dapatkan makanan sepanjang perjalanan. Ia akan jadi perjalanan yang panjang, tapi saya teruja. Kami sedang menuju masuk ke lagun ini. Kami baru sahaja menyeberangi saluran yang besar. Keadaan di sini agak kasar. Jadi, sejujurnya, saya gembira dapat berlindung di lagun yang cantik ini. Nampaknya tanah di sini lebih bersirikan pokok kelapa. Ia tidak begitu hijau, tetapi lebih tropika. Nampak luar biasa. Baru saja sampai ke lagun yang luar biasa ini, kawan-kawan. Dan di sinilah kami akan berkemah untuk hari kedua. Airnya sangat jernih, ada pokok kelapa, ada juga kawasan bakau di sini. Ini seperti tempat pelindungan untuk ikan, kawan-kawan. Semua ikan dari lautan akan datang ke sini.
Mereka akan masuk ke kawasan ini. Dan dalam kawasan bakau ini, Di sinilah semua ikan sebenarnya membiak dan bertelur. Di sinilah semua ikan membesar. Mereka dilindungi dan ia mewujudkan kawasan asuhan untuk mereka membesar dengan kuat sebelum mereka menuju ke Lautan Biru yang luas. Tapi kawan-kawan, kita kena pastikan kita dapat makan dengan cukup dan sedap. Sebab esok kita kena pergi lebih jauh lagi ke tempat yang paling terpelihara antara semuanya. Kita dah menempuh perjalanan yang panjang kawan-kawan. Dan semua lelaki, kita perlukan tenaga. Saya rasa geng ni akan tunjukkan kita beberapa teknik yang menarik. Sudah tentu, ia daripada nelayan lama atau sesuatu macam tu. Mereka telah buat rak yang hampir sama dengan yang kita buat malam tadi. Bila kelapa masih muda, biasanya ia berkarbonat dan sangat manis. Dan itulah yang kita cari. Ia memang gila. Bila mereka memanjat, mereka betul-betul gunakan pelepah di atas sebagai tumpuan. Dan mereka akan tebang dengan parang. Jadi, bila geng ni di pulau-pulau macam ni, inilah minuman utama mereka. Mereka hidup dengan kelapa dan ikan. Terima kasih saudara. Terima kasih kerana panjat. Jom. Sangat manis, berkarbonat, memang tak boleh percaya. Sama-sama saudara. Kalau saya jatuh dari pokok tu, memang habislah saya. Jadi, saya serahkan pada budak-budak ni. Mereka memang pakar. Terima kasih saudara. Untuk keluarkan semua isi tu, mereka guna kulit kelapa di luar dan buat sudu. Kemudian, mereka korek isi kelapa di dalam tu. Kemudian, ia akan cedok keluar. Lepas tu, tinggal semua isi kelapa yang cantik ni saja. Kami dah pecahkan beberapa biji kelapa dan rasa sangat hebat. Tapi kami masih ada misi. Kami belum dapat apa-apa untuk makan malam. Jadi, dah tiba masa untuk kami tinggalkan pulau tu dan pergi cari apa yang boleh kami jumpa. Baiklah kawan-kawan, kami dah siap pasang kemah kat situ. Nanti, kami tunjukkan pada korang. Tapi sekarang, kami dah ambil senapang selam kami kena cari sesuatu untuk makan malam ni. Macam mana abang? Kita nak cari ikan. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Itu yang dia nak. Baiklah, kita akan cari ikan tenggiri. Jom, mari kita pergi.
Itu memang gila. Saya baru saja pegang GoPro dan mereka dah menyelam semula. Hari ini memang salah satu hari paling gila kami menyelam dan kami dapat beberapa ikan karang yang cantik. Kawan-kawan, ada antara ikan-ikan ini saya tak pernah dapat seumur hidup saya. Tengok benda ni kat sini. Ini yang kita panggil ikan kakap sirip layar. Sebab dia ada sirip kat belakang ni yang betul-betul serit masa dia berenang. Kepala dia memang pelik. Saya tak tipu. Selain tu, kami dapat juga ikan kakap tengah malam ni. Mereka hidup kat sini dalam air tropika ni. Mata dia warna kuning terang, bantu mereka tangkap cahaya supaya boleh cari makan waktu malam dan muka dia pun ada warna-warna pelik. Kami dapat yang ni. Dia ada hidung panjang. Dan memang tu nama dia, Emperor Hidung Panjang. Dia cari makan dalam pasir, guna hidung panjang tu untuk ambil udang, krustase, semua benda macam tu. Dan saya tak pernah dapat yang macam ni seumur hidup saya. Harap esok kita boleh sampai ke Kepulauan Virgin. Kita akan dapat makan sedap nanti. Dan esok, semuanya akan jadi huru-hara sebab kita akan cari ikan-ikan besar. Ini kawasan baru. Ada bahagian dunia yang belum pernah diterokai manusia. Oh, api di sini, di pulau-pulau ni. Ya, abang. Kerja bagus bro. Pokok kelapa, air biru, api. Inilah sebabnya kita buat semua ni. Berkemah di pulau. Dia mungkin sedang memasak sekarang. Oh kawan-kawan, ada banyak nyamuk dan serangga pasir di pulau ini. Jadi harapnya kita boleh asapkan serangga-serangga tu keluar supaya kita boleh tidur lena malam ni. Sedang siapkan makan malam. Kami ada sekeping daging yang dibalut dengan aluminium foil. Kami letak sedikit garam dan lada, sedikit perasa. Sangat ringkas di sini. Ya, saya dah pakai wetsuit sebab saya betul-betul kena serang teruk dengan nyamuk di sini. Jadi, kita ada ikan cantik kita di sini. Budak-budak memang dah penat sangat sekarang. Kami dah berhempas pulas hari ini. Kami nak makan sekarang. Kami ada ikan sailfin snapper yang cantik. Sedikit daging di situ. Jom. Daging tu sangat lembut dan sangat sedap. Makanan panas yang masuk dalam badan memang nikmat dan akan jadi tenaga yang kita perlukan untuk teruskan perjalanan esok ke Kepulauan Virgin. Terima kasih untuk hari ini kawan-kawan. Terima kasih bro. Ini malam kedua sekarang. Kami dah siap pasang kemah. Esok hari yang sangat penting untuk kita. Aku akan jumpa korang awal pagi untuk hari ketiga yang paling best antara semua. Jumpa korang nanti. Selamat pagi kepada korang semua. Kami dah bangun dan malam tadi memang susah nak tidur. Aku betul-betul tidur dengan baju wetsuit aku. Tapi sekarang, hari terakhir. Nampaknya ada ribut besar yang sedang melanda. Tapi korang tahu, hari ni kita akan menuju ke Kepulauan Virgin. Ini hari ketiga dan kita ada hari yang sangat mencabar korang. Kita hampir sampai ke daratan yang aku rasa antara yang paling gila aku pernah lalui dalam hidup aku. Kita akan muatkan semua barang ke dalam bot dan mula bergerak ke arah ufuk. Kita ada cabaran besar hari ini. Kita dah berjaya sayang. Tengok ni. Woohoo! Kita dah sampai ke pulau di mana impian jadi kenyataan. Ya Allah, ini mesti antara air yang paling jernih pernah saya lihat dalam hidup saya. Ya Allah, inilah sebabnya kita dah mengembara selama 3 hari untuk sampai ke tempat ni kawan-kawan. Tengok air di sekeliling saya, ia macam kolam renang gergasi. Ini mesti antara air yang paling jernih pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan inilah Kepulauan Virgin. Kita dah sampai ke Kepulauan Virgin kawan-kawan. Kita dah mengembara selama 3 hari dan akhirnya kita berjaya sampai. Tengok keadaan di sini. Kita ada air biru kehijauan, pantai berpasir putih, pokok-pokok kelapa. Dan ini memang gila bro. Inilah tempat haiwan-haiwan terbesar tinggal kawan-kawan. Tidak pernah disentuh oleh tamadun manusia atau sebarang kesan semula jadi. Aku sendiri tak pernah sampai sejauh ini dalam hidup aku. Jadi sekarang, ini memang patut diraikan dengan sesuatu yang istimewa.
Dan korang semua tahu apa yang akan berlaku. Kita akan perlukan segala tenaga dan bahan api yang boleh kita dapat hari ini, kawan-kawan. Sebab aku rasa kita akan jumpa benda-benda yang betul-betul gila. Pemulih tenaga segera. Kita terus ambil benda ni. Bila kita dah ambil, kita akan dapat tenaga tambahan yang harapnya akan bantu kita dapatkan raksasa. Jom. Kita lahir semula, bro. Dan kita penuh semangat. Kepulauan Virgin. Ikan besar dah nak masuk. Tempat ni memang gila. Badan aku penuh pasir dan air masin. Ada anak jerung betul-betul dekat pantai. Kau nampak tak? Tengok ni. Anak jerung kecil. Kau nampak dia? Alam semula jadi memang subur kat sini. Jangan risau korang. Aku rasa kita akan jumpa monster betul kat sini. Kita memang perlukan banyak masa dalam air hari ni. Kita kena sabar dan harap semua nasib menyebelahi kita untuk jumpa monster sebenar lautan ni. Dah tiba masa kita masuk air dan cari gergasi. Jom. Air nampak sangat jernih, kawan-kawan. Dan banyak umpan di mana-mana. Dah tiba masa kita pergi.
Kawan-kawan, kita dah berjaya bro. Tengok tu. Kita dah dapat tuna gigi anjing kat pulau-pulau ni. Inilah sebabnya kita buat semua ni kawan-kawan. 3 hari kita merantau dan akhirnya kita dapat raksasa dari laut dalam ni. Korang nampak tadi, memang ada kumpulan demi kumpulan tuna gigi anjing lalu. Memang gila. Peralatan aku memang habis kena lipat macam kerusi pantai kawan-kawan masa dapat tuna gigi anjing besar tu. Aku tembak dia. Benda tu terus turun ke bawah batu karang. Kami luruskan balik batang tombak tu dan akhirnya kami berjaya dapatkan ikan ni. Dan kita akan buat salah satu sesi memasak paling hebat bersama geng tempatan. Memang takkan jadi tanpa diorang kat pulau ni. Jadi, jom bangun dan mulakan semua ni. Jom. Korang boleh nampak, geng tu dah bersedia. Mereka letak banyak kayu atas api tu. Ya bro, yo. Ya geng. Korang, kita dah travel jauh sangat dan semua ni untuk ikan ni kat sini. Dan aku nak bagi tahu kenapa. Ini ialah tuna gigi anjing dan boleh dikatakan ikan paling kuat lawan dalam lautan. Benda ni memang betul-betul boleh rosakkan peralatan korang. Korang tengok tadi, aku memang betul-betul lepaskan tembakan tu. Ikan tu bawa aku pusing satu terumbu, bengkokkan batang tombak aku dan memang habis rosak. Sekarang, diorang juga satu-satunya spesies tuna yang memang ada gigi korang. Diorang ada rahang yang besar gila dan memang jadi raja kat terumbu ni. Diorang ada mata yang besar. Dan sebab tu, diorang cuma keluar waktu malam. Mata besar tu bantu diorang tangkap cahaya supaya diorang boleh makan banyak ikan. Korang, benda ni memang dibina dengan otot semata-mata dan memang kuat gila. Korang tak boleh hentikan benda ni. Inilah Raja Lautan dan kita dah berjaya. Kita dah dapat tuna gergasi dan kita tengah masak atas api. Aku ada kayu besar ni. Aku akan cucuk kayu ni sepanjang badan tuna kita dan itu akan pegang ikan ni atas api. Cucuk kayu ni dari mulut sampai ke hujung macam mi je. Benda ni memang penuh dengan daging. Ayuh, itu dia. Baiklah, kita dah masukkan semuanya. Saya dan budak-budak tempatan, kami akan letakkan ikan ni. Kita dah berjaya sayang. Kita ada ikan tuna gergasi atas api. Kita akan biarkan ini selama 20 ke 30 minit. Ia akan ambil masa sebab ikan ni memang besar gila. Lepas tu, kita akan angkat dan kongsi dengan semua budak-budak tempatan. Inilah sebabnya kita buat macam ni kat pulau. Api besar, ikan besar dan suasana paling best sekali sayang. Jom. Sedap gila bro. Korang, aku harap korang semua lapar. Lapar tak? Yes. Ya, kita ada ikan tuna gergasi depan aku, dibakar atas api. Aku tak sabar dah. Kita akan koyak seketul besar dari ni. Ada garis zarah kat tengah-tengah dia dan itu bahagian yang tak elok. Kita tak nak makan tu. Kita nak ambil bahagian luar yang cantik dan berlapis ni. Jom kita makan bro. Ia panas, berasap, memang sedap gila bro. Okey geng, mari. Tolong aku makan ikan ni. Memang patut kita kongsi dengan budak-budak tempatan. Jom, cuba sikit. Macam mana, geng? Sedap? Sedap. Wuhuhu! Buku 5, kerja bagus kawan-kawan. Korang, inilah sebabnya kita buat semua ni. Berkongsi di sini dengan budak-budak tempatan di pulau-pulau. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kami ada lebih banyak video di sini. Dan saya akan jumpa korang dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Kita dah berjaya, babe. Woohoo! Jumpa korang nanti.